Ini adalah jam tangan Garmin saya. Yang ni bukan tali jam yang original. Tali jam ni saya dah tukarkan kepada yang ni, brand Benelitic. Dan yang ni pula adalah tali jam yang original dia. Dan sekarang ni saya ada tali jam yang baru pula. So jom kita tengok tali jam yang baru ni macam mana pula. Okay, dia model yang sama, cuma dia berbeza pada saiz. Yang ni 26mm, yang baru ni 22mm. 22mm ni adalah dia punya kelebaran dia. Yang ni 26 yang saya pakai sekarang ni. So dia agak lebar lah. Okay, kalau yang original anda lihat, dia tak lebar sangat. Okay, macam tangan saya ni tangan jenis kecil. So kalau saya pakai dia, walaupun dia lebar, tapi bila saya pakai saya tengok macam okey je lah. Cuma bila lebar ni dia nampak lebih macam menonjol lah. Okay, ni dia jam tangan Garmin. Okay, ni adalah Garmin Instinct 3 ramai juga yang tanya saya mana nak beli jam ni. Sejujurnya saya pun tak pasti mana nak beli. Cuma setahu saya Garmin ni dia adalah kedai-kedai dia. Dan kat kedai-kedai jam pun ada setengah kedai jam ada juga jual jenama Garmin. So anda boleh carilah kat situ. Ataupun nak beli online ke. Okay, yang ni warna hijau. Jadi tali warna oranye tu So jom kita tengok yang baru pula. Yang baru ni warnanya warna grey. Okay, anda boleh lawati Benelitic punya website ataupun media sosial mereka. Kat situ anda boleh tengok dia ada bermacam-macam jenis design, ada macam-macam warna, macam-macam model. Okay, Benelitic. So jom kita tengok. Tu dia. Dan nama pun benda baru kan. So memang nampak cantik lah. Okay, so saya excited nak try yang ni pula. Okay, yang ni yang jenis tak lebar punya Okay, so dia ada bagi sekali dengan apa pin macam yang nak eject SIM card telefon tu kan. Okay, so jom. Nak buka dia senang je, saya tunjukkan sikit Tali jam ni dia ada lubang kat sini. So ada cucuk je. Cucuk. Kemudian tarik. Oops, nampak dia dah keluar dah Okey, satu lagi. Kadang tu kita nak cucuk, lepas tu mata nak tengok kamera juga. Okey, yang ni saya letak dalam ni supaya hilang. Okey, dekat sini tali jam ni, ini dia punya clip, dia punya pin ni original Garmin punya Dia tak ada bagi pin ni, so jangan bagi hilang lah. So nak keluarkan dia, tarik je kat bawah ni. Saya zoom sikit Okey. So tarik je ke bawah dan pin tu boleh dikeluarkan. Okey, sama juga yang belah sini. Okey. Tarik ke bawah untuk keluarkan pin dia. Okey dah, senang je. Dan saya ambil tali jam yang baru. Okey. Dan nak pasangkan dia senang je. Tak perlu nak tarik dah. Dia ada macam ni, kita letak dekat sini. Kemudian kita tekan je. Okey, dia dah bunyi klip tu, maknanya dia dah masuk dah. Okey, satu lagi. So nak tukar pakai dia senang je. So kalau macam anda boring nak tukar-tukar mood, bolehlah tukar-tukar tali jam ni Memang ada setengah orang pun memang macam tu, dia suka-suka tukar-tukar tali jam ni. Macam saya, kalau selagi benda tu boleh pakai, saya pakailah. Tapi kalau benda dah ada, mungkin saya akan tukar-tukar mood jugalah. Okay, so jom kita pakaikan dia. Sebelum tu saya nak tunjuk side by side sekejap Kita tengok sebelah-sebelah. Yang warna hijau 26mm. Tu dia. Yang baru ni 22mm. So ikut masing-masing, suka yang lebar ke yang tak lebar. Jadi jom kita pasangkan dia Masukkan dia senang je. Masuk kat lubang ni, tahan pin ni, tolak. Dah pasang dah. Sebelah lagi. Okay, masuk sebelah, tahan, tolak ke dalam. Ni dah masuk. Okey, cuma saya perasan kalau yang tak lebar ni dia ada gap lah. Kita boleh nampak pin ni kat situ. Macam ni, boleh gerak-gerak sikit kiri kanan. Dan dia punya kelebaran dia ni, dia lebih kurang macam hampir sama macam tali yang original dia. Kalau compare yang ni, dia lebar lagi lah saya punya. Dan sekarang saya nak test pakai pula Saya dah biasa pakai yang besar ni. Bila pakai ni saya rasa macam kecil dan ringan pula. Okey.
So bila start pada hari ni lah, saya akan mula pakai tali yang baru ni. Saya nak tengok macam mana, best pakai yang lebar ke best pakai yang kecil ni. Okay, so terpulang pada masing-masing. Kalau anda prefer yang mana? Anda prefer yang 22mm ke, 26mm ke, ataupun yang original dia? Okay, so saya kira sekarang tu saja review ringkas tentang tali jam Benellitic ni. Nanti kalau ada apa-apa lain-lain update, saya akan update kemudian lah. Okey, sekali itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.